Botak ada dekat mana? Saya suka roti. OMG, apa yang kau makan? Aku makan roti sebab roti sedap kan. Oh, kalau macam tu baguslah. Ini diet kau ya. Aku pernah join. Nom 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 nom. Tapi rasanya sedap. Makanlah. Nom nom nom. Nom nom. Sedap kan? Sedap tapi Kau pergi luar balik dah kenapa? Kau pula yang akan kena panggang. Rasakan ni. Ya. alamak. Tapi saya tipu dengan kamu. Saya tak suka roti. Iya, patutlah kau luar balik tadi. Sebab kau minum roti dari siapa? Aku ambil roti dari pakcik busuk tu. Oh, pakcik busuk. Tunjukkan aku. Okey, mesti pakcik. Besok pakcik busuk tu akan datang nak jual roti lagi. Okey. Think keesokan harinya. Siapa tu? Diamlah. Pakcik. Itu budak tu dah beli roti yang busuk ni. Saya cubalah sikit ya. Nyom nyom. Plek. Tak sedap. Nah, aku luar balik. Makan kau punya roti sendiri. Makan kau punya roti sendiri. Makan. Makan rasa sedap kan? Budak tu siapa tu muntah kat rumah gitu. Ya Allah, kau pergi belah daripada rumah aku. Asyik jual makanan tak sedap. Pergilah dekat rumah sebelah ni ke? Asyik pergi rumah aku je. Aduh, botak mana ni? Botak. Sedapnya pakcik punya roti ni. Botak. Botak. Itu ke kau? Sedapnya roti pakcik ni. Alamak. Oh, kau tipu aku ya. Kau cakap tak suka. Rasakan ni. Saya termuntah. Gede-gede yang.